Whose interest are you protecting? Kamu sebagai Perdana Menteri, you ought to and supposed to protect the interest of Malaysia and Malaysians, the country, bukannya Amerika. Itu bukan sediakan payung sebelum hujan, Zafrul. Itu guruh berdentum di langit, air tempayan kamu tumpahkan. Okey, berkenaan dengan trade agreement ini, nombor satu, itu pasal saya dah cakap daripada bulan 8. Saya paling awal bawa isu ni, saya kata jangan sign dulu. Tergesa-gesa untuk sign bulan 8. Sekarang ni bulan berapa? Bulan 2. 6 bulan lepas saya dah cakap. 4 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan sebelum kamu sign Anwar Ibrahim dengan Zafrul. Time tu saya dah bawa. Saya kata dekat mahkamah US tengah bicara benda ini. Dan besar kemungkinan Mahkamah Persekutuan Supreme Court di Amerika akan tolak benda ini. Sebab dalam undang-undang ada satu doktrin ni, nama dia Major Question Doctrine. Maksudnya Presiden tak boleh buat apa sesuka hati dia tentang isu-isu yang ada major question ini tanpa refer kepada Kongres. Sebenarnya Major Question Doctrine ini adalah doktrin universal. Dia bukan saja terpakai di Amerika. Sebenarnya boleh diguna pakai di Malaysia. So, apa Major Question Doctrine ni? Major Question Doctrine ni maksudnya, kalau benda itu tak specifically cakap dalam undang-undang, dalam perlembagaan ke dalam akta ke dalam statut ke dan sebagainya, tiba-tiba ada isu baru yang melibatkan ramai orang lah, macam Art and Trade Agreement ni melibatkan seluruh rakyat Malaysia. So it's a major question now. Maka pihak eksekutif atau kerajaan tak boleh unilaterally buat keputusan ataupun dasar berkenaan dengan isu itu. Tak boleh. So major question doctrine says that you kena bawa kepada legislatif atau di Amerika Kongres atau di Malaysia Parlimen lah. So sebab itu dalam case trade agreement ini, tarif Amerika ini, Amerika pun bawa kepada court, sebab dia tidak dibawa di Kongres. Kita pula dah pun sama, sampai court maker dah decide dia tak boleh buat begitu. So kita pun kena bawa benda ni ke Parlimen untuk dibahas. Tetapi bila kita nak bahas tak cukup masa lah, apalah, tidak dia bagi peluang dan sebagainya, tiba-tiba alih-alih dah sign. Ini yang menjadi masalah. Lepas itu, bila keputusan dibuat oleh Supreme Court, kata benda ini tidak sah, apa jawapan menteri-menteri kita? Nombor satu, Zafrul cakap apa? Zafrul kata, apa benda Rafizi cakap tu tak betul. Dia kata, bukan kita kena bayar double. Okey, benda yang Rafizi cakap tu pun satu hal dekat Rafizi. Kamu janganlah cakap benda yang kamu tak tahu. Memanglah kita tak bayar double. Senang-senang je Zafrul. Apa ni orang kata pangkah kamu? Buatlah study sikit PG. We don't have to pay double, Dulu kita sign 19%. So apabila benda ini, orang kata Supreme Court decide, maksudnya Amerika tak boleh impose. So bila Amerika tak boleh nak impose, dan 19% itu pun sebenarnya ada pertikaian, sama ada dia boleh kenakan not di bawah orang kata emergency tarif yang dia boleh buat itu sebagai trade agreement tau. So ini ada beberapa isu dekat situ. So apabila dibatalkan, maksudnya mereka batalkan tarif itu. Ada benda yang Rafizi kata betul, ada benda yang tak berapa betul lah. Dia kata yang Zafrul bantai dia tu sebab bayar double something ada, itu tak berapa betul lah. Sebab bila Supreme Court decide macam itu, maksudnya dia tak boleh impose sesuka hati tarif itu. So dekat situ kita sebenarnya boleh argue. Dia kata Supreme Court awak decide macam itu. Dalam perjanjian kita ada in accordance to domestic law. Domestic law ini referring to American punya domestic law dan kita punya domestic law. So kalau American punya domestic law kata dia tidak boleh impose tarif itu, maksudnya perjanjian yang kita tandatangani itu pun tidak boleh di-execute dan tidak boleh diguna pakai. So maksudnya 19% itu is ineffectual lah, tak boleh pakai lah. So kalau kita baca, so baca dululah benda ini. Saya dah baca, Zafrul baca, dia tak faham. Rafizi mungkin baca ke tak, saya tak tahu. So bila kamu baca, dia in accordance to domestic law. Domestic law tu referring to kita punya law dan dia punya law. Now dia punya highest court
in the country, apex court in the country decided that it is tidak mengikut undang-undang untuk import. So maksudnya bila pergi kepada trade agreement yang ditandatangani itu juga 19% itu tidak boleh diguna pakai. So kita tak boleh. Lepas tu Trump pula menggunakan kuasa eksekutif dia untuk impose emergency tariff. Emergency tariff ini tidak boleh diguna pakai untuk selama-lamanya. Dia ada tempoh. Tak salah saya berapa, 10 bulan ke macam mana, at 10% or something like that. So itu yang jadi kata dia kata okey lah, dulu kita bayar 19%, sekarang kita bayar 10% dan sebagainya lah. So dia boleh impose itu. So apa dia punya efek kepada kita? Nombor satu, sebelum saya cerita dia punya efek, saya nak bagi teguran sikit lah pada Zafrul dengan Anwar Ibrahim dengan jawapan-jawapan kamu orang ni. Saya belum puasa, biasa saya tak nak komen, tapi sebab jawapan kamu ni terlampau merepek sangat tau. Zafrul kata, oh kita sign sebab kita sediakan payung sebelum hujan. Zafrul, nasib baiklah kamu ni bukan lagi Menteri MITI lah Zafrul. Saya bila tengok jawapan-jawapan kamu ini, saya tak tahulah macam mana lah. Ilaha illallah. Zafrul, yang kamu sign dulu bukan sediakan payung sebelum hujan. Itu berdentung guruh di langit, air tempayan kamu tumpahkan. Itu perumpamaan yang betul. Belum apa-apa lagi, kamu tergesa-gesa pergi sign. Sebab itu orang lain tak sign. Siapa sign? Brunei sign ke? Singapore sign ke? Yang sign siapa? Kamu dengan siapa? Cambodia. Ini Cambodia pun dapat better deal dan kamu. Orang lain tak tergesa-gesa sign. Ini bukan sediakan payung sebelum hujan. Itu perumpamaan. Saya nak cakap bodoh pun bodoh jugalah Zafrul. Kamu ni buat dasar pun tak reti. Lepas tu bahasa Inggeris pun kamu tak reti. Sebab kamu baca trade agreement tu pun teruk. Ini perumpamaan bahasa Melayu pun kamu tak reti. Itu bukan sediakan payung sebelum hujan Zafrul. Itu guruh berdentum di langit, air tempayan kamu tumpahkan. Sebelum apa-apa kamu telah sign. So sepatutnya itu hari dengan Amerika. Sebab itu bulan 8 tahun lepas saya dah cakap, kamu jangan sign dulu. Kita cakaplah pada Amerika, oh kita pun tak tahu, kita tak nak tergesa-gesa. Kita tak tahu ini sama ada court awak nak decide macam mana. So kita tunggu dululah keputusan daripada court awak, daripada kita sign. Macam itulah kita cakap. So kita take time dulu. Bila benda-benda macam ini, kita tak boleh tergesa-gesa. Itu satu Zafrul. Pada Anwar pula saya nak cakap. Di parlimen kamu jawab apa Anwar Ibrahim? Kamu cakap, oh kita tak boleh tergesa-gesa batalkan inilah. Soalan tergesa-gesa ni Anwar Ibrahim bukan tergesa-gesa untuk dibatal. Orang bersoal kenapa kamu tergesa-gesa sign dulu. Sekarang bila dah jadi macam ni, kamu kata kita tak boleh terburu-buru untuk batal. Dah dulu kamu tergesa-gesa sign. Lepas itu kamu cakap, oh kita nak minta certainty daripada Amerika. Kita nak minta orang kata meyakinkan kamu bahawa ini tidak melibatkan kita punya sovereignty lah. Lepas sign baru kamu nak minta. Sepatutnya you take time lah, go through agreement tu dulu satu-satu. Kamu dah yakin ia tidak melibatkan ataupun tidak memberi kesan yang negatif kepada kita punya kedaulatan, baru kamu sign. Bukan kamu dah sign baru nak minta dia punya garanti yang tidak melibatkan negatif kepada kedaulatan negara. Lepas tu kamu cakap macam itu. Lepas tu bila mahkamah Supreme Court dekat Amerika kata benda ini tidak sah, lepas tu orang suruh batal, kamu cakap jangan terburu-buru batal. Apa benda ini? So sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, whose interest are you protecting, Anwar? Kamu sebagai Perdana Menteri, you ought to and supposed to protect the interest of Malaysia and Malaysians, the country, bukannya Amerika. Kalau mereka dah kata benda ni tidak sah, kamu batalkanlah sekarang. Kamu kata itu tidak sah, so kita batal lah, atau nego balik. Ini kamu pula terhege-hege nak ambil dia punya side. Jangan pula kita batal lah, mereka dah kata tak sah, kita pula jangan terburu-buru. Kamu ni nak pertahan kepentingan siapa ni Anwar Ibrahim? Ini yang saya nak cakap. Dah lah dulu kamu ada menteri macam Zafrul, sekarang ni ganti dengan Joe. Saya nak tunggu Joe cakap apa. Joe, kamu nak cakap apa Joe? Apa kamu nak buat ini?
So saya nak suggest kepada kamu orang ini, dan mereka dah kata benda ni tidak sah, kamu batalkan terus sajalah. Lepas tu nego balik, kamu nak takut apa? Supreme Court dia dah cakap, itu pun kamu nak takut lagi. Ini yang menjadi masalah, saya cakap. Kita pula dah jangan terburu-buru untuk batal, jangan tergesa-gesa. Dulu kamu sign tergesa-gesa, sekarang nak batal pun kamu penakut, tak nak tergesa-gesa. Apa punya akal ini? Protect the interest of the country, of Malaysia and Malaysians. Anwar Ibrahim, bukannya jaga interest orang lain. That's supposed to be the first thing on your mind lah. Macam mana dapat Perdana Menteri macam ini ni?